Seronok. Okey. Sangat. Nak bang. Macam-macam mainan ada. Boleh masuk rumah hantu. Anak-anak seronok lah. Hari ni enjoy lah, seronok. Meriah lah hari ni. Okey Kak, apa pandangan dan komen Kak hari ni? Okey. Hari ni saya sangat, perkara yang saya sangat seronok, saya sangat terhibur. Rumah hantu, saya tiba-tiba kena jaga anak orang. Lepas tu tadi ada pertunjukan magic pun sangat menakjubkan. So tahun depan saya, dia dah buat tiap tahun saya tahun depan saya janji saya akan datang lagi. Pandangan saya tentang program hari ini bagus, dapat meningkatkan ekonomi pendapatan sekolah. Lepas tu ibu bapa bersama anak-anak dapat meluangkan masa, anak-anak bersama rakan-rakan pun juga dapat meluangkan masa bersama-sama. Seronok dan Terima kasih. Sekian dari TV Selection. Saya kunci. Salam. Dekat sekolah kita orang, apa yang boleh menambah baikkan kat sekolah kami? Saya rasa kalau kita tambah pondok untuk budak-budak duduk-duduk dan rehat, boleh lah. Okey. Assalamualaikum tuan. Dalam Saya nak tanya, apa benda yang cadangan kami penambah baikkan kat sekolah kami? bagi saya penambahbaikan tambahkan tempat lebih ke aktiviti lah, lebih ke aktiviti lagi ataupun tempat-tempat permainan supaya banyaklah dipermainkan lah untuk budak-budak sekolah. Itu saya. Terima kasih tuan. Sama.